Okay, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Welcome to our first podcast daripada Berikan English Podcast. Nama saya Hazim Jaafar dan ini Yasmin Kamil, our founding director of Berikan Networks Sdn Bhd. Hai. Okay, so Berikan English ni kita mengajar orang dewasa bekerja untuk bercakap bahasa Inggeris dalam masa 12 hari. Okay, tapi sepanjang kita punya 7-8 tahun dalam industri ni, lebih 7-8 tahun rasanya, nak dekat 10 tahun dah dalam industri ni, banyaklah soalan-soalan di social media kita macam TikTok, Facebook, even macam YouTube pun ada komen-komen, dan kadang-kadang komen-komen ni macam kita baca pun kita geram juga sebenarnya sebab dia bukan setakat daripada student tapi daripada kita punya viewers. Tapi kita tak judge lah, kita cubalah terangkan apa yang kenapa benefitnya belajar bahasa Inggeris, kenapa kita perlu dan sebagainya. Jadi untuk podcast hari ni kita khas hanya baca komen-komen diorang, okay, komen-komen, dan mungkin Yasmin sendiri boleh jawab kepada statement-statement dan soalan-soalan mereka ni. Okay, kita start. Kita terus start. Okay, ni soalan yang paling popular. Soalan paling famous lah. Kalau kat TikTok kita tu yang masa orang tanya. Jepun dan China pun tak pakai bahasa Inggeris tapi boleh je maju. Jadi kenapa kita di Malaysia kena belajar English? Soalan panas. Okay. So yes, benda ni selalu orang persoalkan. Kenapa orang Malaysia kena pandai bahasa Inggeris ataupun kena boleh cakap bahasa Inggeris, sedangkan orang di Jepun dan di China, di Korea, diorang boleh maju tanpa bahasa Inggeris, tanpa penggunaan bahasa Inggeris. Okay, so firstly, Jepun dengan China ni, diorang memang negara pengeluar. Diorang keluarkan benda, supplykan benda. So, diorang tak perlukan dunia, dunia perlukan diorang. So, tu beza dia. So, bila kita tengok pada Malaysia, bukan nak cakap lah, tapi kita yang perlukan orang lain. Kita perlukan China, kita perlukan negara barat, tapi bukan sebaliknya. Okay, so itu satu. Right, nombor dua, walaupun diorang ni negara pengeluar, walaupun diorang inventors, diorang scientists and ada expertise in many things kan. Tapi having said that, diorang masih anggap bahasa Inggeris tu penting. Diorang tak pandang lekeh kepada bahasa Inggeris. So kalau kat China contohnya, dalam tempat kerja lah, so if you know English, then lagi senang you nak di-promote. Okay, lagi senang diorang nak get promoted sebab diorang ni sebagai supplier, diorang pun kena deal dengan orang negara luar kan. So one of it, yes of course orang luar boleh belajar bahasa Cina ataupun belajar bahasa Jepun. But then if you as a Japanese or Chinese reti bahasa Inggeris, diorang boleh gunakan you as an asset for the company untuk cakap dengan foreigners. So penting juga English untuk diorang lah. Lagi satu, kalau kat Jepun dan juga di Korea sebenarnya, diorang ada satu visa, special visa untuk English teachers. So maknanya diorang welcome anyone who can go to their country and teach English. Tapi yang ni diorang pentingkan native English country punya cikgu-cikgu English lah kan. But the fact that diorang buat satu visa khas untuk English teachers, menunjukkan betapa diorang sangat pentingkan bahasa Inggeris sebenarnya. Okay, so no such thing as diorang tak perlukan pun, no, because yes diorang sangat maju, tapi even though diorang maju, tapi diorang recognize that English tu bahasa dunia, bahasa yang penting. So that's why diorang ada this kind of English visa, English teacher visa in Japan. Ni satu lagi komen orang yang kita rasa macam okay, tak apa, kita jawab. Okay, bahasa Arab. Bahasa Arab. Daripada kita belajar bahasa Inggeris ni bahasa kafir. Dia cakap, baik kita belajar bahasa Arab, bahasa syurga. Okay, apa pendapat Yasmin? Okay, banyak. Dia sebenarnya statement tu to me is quite loaded lah. Statement tu kan macam ada banyak angle lah statement tu. Satu, kenapa kita nak kena make it this or that? Like kenapa kita kena nak choose benda tu? Sebab sebenarnya kalau kita cakap bahasa Arab lah, benda tu as a Muslim,
it goes without saying you kena tahulah macam tu kan. Kalau kita baca Quran. Memang kena tahu. Bukanlah bermakna kalau belajar bahasa Arab tak boleh belajar English. Tak, ini dua topik yang berbeza. Okay, dua topik yang berbeza. So yes, you kena belajar bahasa Arab, tak bermakna kena choose this or that, like I mentioned just now kan. So tu satu. Satu lagi angle, bahasa Inggeris dia tetap penting. Macam nak cakap, sebab saya sendiri ada ramai students Arab sebenarnya. Dan saya tahu dalam dunia Arab, diorang pun pentingkan bahasa Inggeris. Right? So that's why kalau contoh you pergi Kuwait, okay? Kuwait diorang ada British Council. Diorang ada British schools, right? So sama juga macam kat negara-negara lain termasuk negara kita, siapa-siapa yang ada English tu diorang anggap macam asset lah sebenarnya. So kita kata kenapa belajar bahasa Inggeris? Baik belajar bahasa Arab. Tak, masalah sekarang ni orang Arab pun nak belajar bahasa Inggeris. Masalah sekarang ni tak, kan? yang komen tu engkau tu belajar tak bahasa Arab? Exactly. Itu pun satu lagi angle. So orang cakap better belajar bahasa Arab. Masalahnya sekarang ni you cakap Arab tak? Macam tu. Sebab orang selalu bila dia tengok saya, yelah saya ajar English kan. So dia orang buat this assumption yang dia ni tak reti bahasa Arab kan. Dia ni membangga-banggakan bahasa orang bukan Islam lah, dia cakap macam tu kan. Tapi ana mungkin atakalam Arabi. So boleh je. Yasmin ni bukan sekadar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi bahasa Arab pun dia fasih. Boleh, soon to be Mandarin memang dah Mandarin faham. On the way, boleh lah. Nak kata hebat sangat tak, tapi dapat jugalah diskaun bila pergi kedai popcorn kan. Sebab cakap Chinese sikit macam tu. Yang komen-komen tu kau ada. Komen so, tu. Actually masa sebelum-sebelum ni macam I dah cakap dah, okay. So Arabic ni bila orang cakap better belajar bahasa Arab, so I start to speak Arabic. And then one of them cakap dalam komen tu kan cakap, saya sebenarnya tak reti bahasa Arab lah. Tadi kata better better belajar Arab. Bila kita cakap Arab, dia saya tak reti macam tu. So bila dia orang dah tahu, some of them dah tahu, Yasmin boleh sikit cakap Arab. So dia orang cakap, better tahu Mandarin pula. So bila kita cakap Mandarin, saya tak reti. Okay. So sebenarnya korang nak apa sebenarnya? Tak, lepas tu kalau orang-orang Arab ni tak reti cakap bahasa Inggeris, kita kat sini tak boleh lah nak enjoy nasi Arab kan. Betul. Macam mana diorang datang sini, diorang tak boleh cakap bahasa Inggeris, tak nak communicate dengan orang Malaysia. Dia communicate dengan kita pun bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, bukan bahasa bukan bahasa Arab. Dia buka Damaskus, dia buka Damaskus dekat Bukit Bintang semua tu. Sebab dia boleh berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Walaupun dia orang Arab. Betul. Okay. Alright, next. Apa sebenarnya kelebihan orang Malaysia ni bila dia pandai English? Apa kelebihan? Of course banyaklah obvious reasons. But mungkin satu dua je lah yang most important kelebihan. Okay, daripada segi career lah, kita cakap pasal kerjaya, okay? Sebab kita memang fokus on working professional student kita. So the obvious benefit kalau you reti bahasa Inggeris is you punya option untuk bekerja tu lagi luas. So you tak limited kepada kerja-kerja yang dia boleh perlukan bahasa Melayu sahaja. Okay, so lagi satu, kalau you tengok tempat-tempat yang bayar gaji tinggi, gaji besar, selalunya company macam mana? Kita cerita pasal MNC. Selalunya kita sebutlah some places, okay? So contoh Petronas, oil and gas lah, Exxon, Schlumberger semua ni. Even TNB pun. TNB, okay, Shell apa semua. So selalunya companies ni dia bayar gaji yang besar lah sebenarnya kan. And usually kalau you nak masuk situ, you memang mesti boleh cakap bahasa Inggeris. So situ sendiri you dah boleh nampak memang obviously English ni sangat advantageous lah kalau you tahu English as compared to if you cannot speak English. Yalah. Sebab banyak kan orang dah ada degree di Malaysia ni. Tapi apa yang separate them from others? English lah. English. Sebab ada orang cakap, diorang punya gaji kecil sebab tak cukup skill, tak cukup orang kata paper qualification. Sebenarnya, especially orang Melayu lah, kita sangat qualified dari segi paper. So ibarat macam campak satu batu, mesti kena seorang yang ada PhD, mesti kena seorang yang ada masters kan. Cuma kenapa kita punya salary dia antara yang terendah dalam Malaysia?
So kalau boleh Antara share, terendah macam mana tu? ada keluar satu statistik ni daripada government punya office, which was Department of Statistics Department Malaysia. of Statistics. Okay. So diorang find out yang paling high income kat Malaysia ni ialah orang Cina lah, Cina Malaysia, diikuti dengan orang India, dan diikuti oleh orang Melayu. Dan yang paling last ialah orang-orang labourers lah, macam Indonesians, Bangladeshis and all that. So diorang beza sikit je dengan income orang Melayu. Masalah sekarang ni, orang Melayu ni supposedly yang paling ramai, majority dalam Malaysia. Betul. Tapi kenapa kita paling rendah ekonomi kita? So kalau nak kata tak ada degree, tak. Sebab again, orang kita ada degree, ada masters, ada PhD. So apa lagi yang membuatkan kita tak boleh nak dapat income yang lebih besar? So one of it is because of language barrier. Betul. So you memang dah ada semua degree ni, tapi you tak boleh nak pergi ke depan sebab you tak boleh bercakap. Betul. Itu sahaja sebenarnya. So kalau nak kata tak penting, statistik dah menunjukkan. Sangatlah penting. Sangatlah penting. Okay. So kita go to another segment which is dia sebenarnya berkaitan dengan reality dan juga kerjaya. Okay, so ada orang komen dalam kita punya Facebook. So kita dekat TikTok, just to share with you guys, kita ada lebih 200,000 followers. Dekat Facebook pun dah berpuluh ribu, saya pun tak ingat dah. Instagram pun sama. Okay, so kita dapat banyak komen-komen macam ni. So kita nak compilekan dan minta Yasmin untuk share lah. Untuk bantu kita highlightkan atau enlighten diorang ni. Masalah-masalah diorang komen-komen ni. Okay, kalau tempat kerja atau bos saya langsung tak guna English, masih penting ke saya nak belajar English ni? Okay. Firstly, bos you pun agaknya John Bacon sebenarnya. So, bukan nak cakap sebab kita punya students ramai yang bos-bos. Ada pengarah, nak cakap tepat tak boleh cakap lah kan, PNC, tapi pengarah-pengarah tempat-tempat penting pun ada join kita punya program. So memang dia tak cakap English, tapi sebenarnya dia pun tahu English tu penting. Tu yang first lah, sebab tu dia orang join kita punya program. Sebab tu juga dia orang bos. Sebab tu juga dia orang bos. Okay. Yes. So tu je lah satu. Ada lagi kan? Okay. So dari segi kerja, bisnes dan gaji, betul ke English ni dia akan make a difference? Kerja, bisnes, gaji. Kalau kita tahu English ni, dia akan membantu tak? Ada beza ke English? Banyak tu kerja, bisnes, gaji. Itulah dah soalan dia kita copy paste je daripada Facebook komen tu, kita copy paste kan. Maknanya soalan dia banyak lah. Tapi nak buat banyak-banyak komen susah pula. Faham? Okay. So kita start dengan gaji lah. Paling obvious gaji lah kan. So kalau gaji, again macam kita dah discuss tadi, kalau you tengok mana companies yang bagi gaji besar. Okay, so usually it will be like a global punya company, international companies. So obviously those kind of companies memang you kena pandai bahasa Inggeris lah. So adakah dia effect gaji? Yes. Definitely, right? Tapi macam mana nak masuk kalau tak boleh nak speaking? Memang tak boleh lah. Okay, betul. Tapi soalan tadi, adakah akan effect gaji? Yes. Kalau lagi satu, kalau kita tengok let's say government punya ministry juga, kita tengok polis lah contoh usually yang level-level atas dia bukan Melayu. Mungkin bila orang tengok ada konspirasi ke apa kan, tak nak bagi Melayu maju ke, bukan, sebenarnya dia bukan Melayu sebab orang yang bukan Melayu yang pegang jawatan tinggi dalam polis ke apa ke, dia orang boleh cakap bahasa Inggeris. And the thing is, kalau contoh kat Bukit Aman, saya tahu, macam mana saya tahu? Sebab student kita daripada Bukit Aman, sebab tu saya tahu. Okay. So, diorang ni kalau nak pergi Bukit Aman, diorang wajib tahu bahasa Inggeris. Because diorang terima delegates from US, from other countries. I'm not sure berapa kerap lah, tapi diorang selalulah, I guess selalu. So bila polis and all this daripada US ke kan, daripada Australia ke datang ke Bukit Aman, takkan dia nak cakap bahasa Melayu. Betul. Kan dia nak explain macam mana kita punya rutin semua, takkan nak cakap bahasa Melayu kan. So kena cakap bahasa Inggeris. Masalah sekarang ni kebanyakannya yang polis-polis yang join polis ni yang orang Melayu semua tak reti bahasa Inggeris. Okay, so sebab tu tak boleh nak dapat pangkat yang besar lah macam tu. So again,
bukan saja di companies yang global, tapi even dalam jabatan kerajaan pun, English tu penting. Dan akan affect you punya gaji. And if I'm not mistaken, kalau macam orang nak ambil PTD kan, jadi pegawai takbir diplomatik. One of the tests is actually English exam. Betul. Kan, English exam. So memang ramai berpuluh ribu orang apply, yang masuk ciput je. Sebab diorang tu yang memang mahir boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Betul. Maknanya yang lepas yang lepas assessment ya. Mungkin lain-lain semua dari segi teori ke, ada segi background ke, mungkin pengalaman kerja mungkin 10 tahun. Tapi sebabkan komunikasi bahasa Inggeris yang lemah, yang tak boleh nak di shortlistkan sebagai PTD. Betul. So sebenarnya kita ada satu student yang macam tu. Nasib tak sebut nama. Nak sebut sebab saya ingat nama student saya. Okay. Sebab saya memang very proud of my students. So memang saya ingat nama-nama dia orang. Okay, anyway, ada seorang ni, dia join kita punya program. So, dia ambil PTD punya exam panggil. PTD exam, maybe dalam 6 kali. And setiap kali dia fail. So, sebenarnya untuk semua parts dia lulus. Macam rasanya ada physical exam, macam lari lah, kan. Lepas tu boleh kena jawab soalan-soalan depan panels dalam bahasa Melayu, semua dia lulus. Tapi bila soalan by panels dalam bahasa Inggeris, terus dia blank. Dia macam langsung tak keluar apa. Orang tanya dia senyap macam tu kan. So dia fail. Dia hanya fail bahagian bahasa Inggeris. Sayanglah kan. So dia join kita punya program. Masa tengah dalam program kita tu, dia pergi balik the PTD punya exam and dia lulus. The English part. Yang lain tu memang sentiasa lulus kan. So yang the barrier was the English punya part. So this time English part tu dia lulus. And this time diorang tanya, bila you boleh join kita orang kan? So our student jawab, after I give birth. Tanda dia mengandung. Tanda dia mengandung. So this time the tables were turned. Dia pula yang buat conditions. Okay, I akan join you tapi lepas I lahirkan anak. So orang pula yang merayu dia, tolonglah masuk. Tolonglah joinkan. So nampak tak kat situ? Again, another proof yang English ni penting untuk kerjaya. Lepas tu saya dah boleh expect ada satu lagi soalan. Bila podcast ni keluar, dia akan mesti cakap macam ni. Kenapa PTD nak kena test bahasa Inggeris? Kan kerajaan Malaysia. Betul. Semua kena bahasa Melayu lah. Tapi kena faham, bila PTD ni bermaksud dia kena deal dengan luar negara. So unless you betul kerajaan Melayu tapi you bukan kerajaan planet Melayu. Sebab kita negara Melayu betul, tapi dalam planet ni ada banyak negara. So negara kerajaan Melayu ni kena deal dengan kerajaan-kerajaan negara-negara lain yang menggunakan bahasa-bahasa lain. So bila you nak deal dengan negara lain yang tak guna bahasa Melayu, memang the goal tu will be English. So takkan you nak deal dengan Jepun, you cakap bahasa Jepun? Takkan tiba-tiba kan? Takkan you nak. Yang kata Jepun pun maju, Jepun pun still kena deal dengan negara luar, still kena cakap dalam bahasa Inggeris. If you think about it, right? So kenapa PTD kena lulus bahasa Inggeris? Sebab dia orang ni yang selected ni akan diletakkan di Rusia contohnya, diletakkan di South Africa, those kind of countries. Takkan nak cakap bahasa Melayu dengan Putin kan? Betul. Okay, next. Tips dan panduan untuk orang yang baru nak mula belajar English. Okay. Tip paling mudah apa yang boleh bantu mereka? Sebelum Yasmin jawab, of course lah join Bricken. Okay. Tapi kalau tak join Bricken, apa yang general tips lah, apa yang satu tip yang kita boleh share? Kalau just nak start belajar bahasa Inggeris. Just nak start. Mungkin nak tanam minat sikit sebelum nak join Bricken kan. Nak start dulu. Sebelum nak join Bricken. Sebelum nak join Bricken. Kena bagi disclaimer. Sebab nanti dia tak join, dia kena join. Tak adalah. Baru je nak cakap, first you klik bio tu kan. Baru nak cakap macam tu. First kali join kita punya free webinar session. Okay. Itu satu. Itu paling simple nak start lah. Okay, mungkin. Tapi sebelum tu. Okay. Sebelum tu depends on how serious you are untuk change your life sebenarnya. You kena ada that desire, you kena ada that realization, yang kesedaran yang English ni penting lah. I dah kerja berapa tahun macam ni juga. Tak ubah-ubah. Lalas buat kerja lain lah. Which is tak kerja lah.
bawa drive car ke instead of kerja dalam office. Sebab tak boleh nak buat apa. Oh, I dah try degree tak boleh. I try lagi ambil master still tak dapat kerja, you know. So sebenarnya jawapan dia English. Betul. You dulu kena sedar. Once you dah sedar, then okay, we can move on to the next step. Macam mana nak start bahasa Inggeris. So ada banyak cara. One of it is maybe you boleh slowly berjinak-jinak dengan media bahasa Inggeris. Slowly berjinak-jinak. Dan kalau boleh biar bahasa Inggeris tu daripada negara-negara yang first language dia bahasa Inggeris lah. Bolehlah start dengan kat handphone tu, tukar setting bahasa language tu. Sekarang ni boleh. Sekarang ni duk tengok bahasa Melayu je dekat handphone kan, dekat dia punya user interface tu kan, tukar setting ke English. Okay, tu mungkin boleh bantu. Okay, tanamkan minat dulu. Kena realise dulu bahasa Inggeris tu penting. Bahasa Inggeris tu penting, lepas tu tukar sikit environment you. Asyik bahasa Melayu je. Start dulu dengan apa yang ada dengan you lah. Jangan paksa you punya family cakap English ke, belum dulu. You tukar dulu radio station. You boleh tukar kepada English, Light FM ke. Lepas tu nanti mesti dia akan cakap, kita dah dalam industri lama. So bila ada keluar statement macam ni, saya dah boleh tahu dah. Okay, ini mesti dia akan cakap, akan komen macam ni. Okay. Tapi keluarga saya seorang pun tak cakap English. Macam mana saya nak praktis? Kawan saya seorang pun tak cakap English. Macam mana saya nak praktis? Betul. Kalau dia kalau dia melibatkan teknik kita, boleh simpan dululah. Betul. Tapi mungkin kalau ada general tip pasal tu. Okay. So basically orang fikir, oh saya nak cakap bahasa Inggeris. Tapi family saya pun tak cakap bahasa Inggeris. So firstly mungkin family you pun fikir macam tu. Okay, alright. Okay. Diorang nak belajar bahasa Inggeris tapi dia ni sendiri, which is you lah, tak cakap bahasa Inggeris. Your friends pun fikir macam tu. Oh, I nak sangat lah boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi Saiful ni, contoh your name is Saiful kan, Saiful sendiri tak cakap bahasa Inggeris. So 2 kali 5, 5 kali 2 juga lah kan. Sama juga. Okay, so antara caranya you boleh practice on your own. Maybe you can practice on your own. Bila you buka cerita Mak Saleh, cerita Tom Cruise ke apa kan, dia cakap apa-apa, you try ikut balik. That's a good one. Itu satu. Satu lagi, you yang start. Apa kata you start dulu kan? Sebab kita ni masalahnya kita suka tunggu orang. Betul. Tunggu bilalah saya punya ayah ni nak cakap bahasa Inggeris. You lah start dulu. Bilalah aku nak kaya. Kita try kaya dulu. Sebelum cakap orang lain kan. Kita try dulu kan. So sama juga dengan your friends kan. Macam mana cakap bahasa Inggeris? My friends, kawan-kawan saya tak cakap bahasa Inggeris. Apa kata you start? Macam mana you cadangkan, korang, jom kita lepak kat Mama. Hari Jumaat ni, kita buat cadangan, korang, jom kita start try cakap bahasa Inggeris hari Jumaat ni. Maybe. Okay, so betul. And of course, dekat Bricken sendiri, Bricken English, kita ada pelbagai teknik which you guys can practice on your own. Tak perlu nak cakap dengan orang apa, tak perlu. Tapi insyaAllah, you will see the result. Itu teknik tu memang khas dia Bricken sahaja. Maknanya sekarang ni, you kalau tak ada siapa dalam hidup you yang cakap bahasa Inggeris, you still boleh practice bahasa Inggeris seorang diri. With our technique lah. With our technique. So mana tahu teknik tu? Okay, join. Okay. Kalau kena pilih, lebih baik US English atau UK English? Kenapa? Kena pilih? Kalau kena pilih. Saya tak tahu, ni komen daripada kita punya social media. Tapi orang ni baguslah, dia tahu ada UK English, ada US English. Buat orang yang tak tahu, sabarlah. Okay, tahu. Belajar Google US English, UK English. Tapi untuk orang yang tahu, kita ada soalan dalam kitnya. Saya tak tahulah, mungkin TikTok Zul, TikTok ke kan. Dia tanya, kalau kena pilih, I kena cakap UK English ke atau US English? Kalau kena pilih. Kalau nak bercakap Kalau nak bercakap, Again, soalan ni dia ada banyak angle. Firstly, it's your life, so your preference lah kan. Masing-masing ada preference sendiri. Tapi kalau saya sekarang ni more to UK English. Why? Because saya dapati bila saya cakap bahasa Inggeris, standard British accent, orang faham as compared to kalau guna US punya accent. Itu yang saya perasan lah. Okay, so lagi satu saya rasa lah macam
US accent ni dah overused kat Malaysia. So bila kadang-kadang saya dengar orang cakap dalam UK accent, saya rasa macam refreshing. So macam, oh okay, then you automatically will notice this person. Sebab orang lain mesti pakai US accent. So dah macam tak special dah. And kita punya sekolah syllabus pun is UK English. UK English dalam black and white lah. Tapi bila buka mulut bercakap, dia bunyi American. Ataupun Manglish lah. Kita pun merdeka sebab dia jajah oleh jawablah. Kan? Jawablah. Yes. Okay. Bukan Tom Cruise jajah kita, bukan. Just for your info, sebenarnya soalan dia memang banyak lah. Okay, bahagian ni dia a bit, saya rasa dia kenalah pada hati orang-orang Melayu. Dia dekat di hati orang-orang Melayu. Okay. Soalan dia adalah, dia punya statement adalah dia takut nak speaking sebab risau kena judge. Takut nak speaking, risau kena judge. Jangan judge yang kawan ke, dengan family ke. Kena judge ni as simple as poyo lah kau cakap English. So macam mana nak, untuk diorang ni macam mana? Apa diorang kena buat? Okay. Actually, that kind of kerisauan tu sebenarnya valid. Sebab yelah kalau kita cakap English, mestilah orang cakap, kenapa dia ni kan? Macam tak pasal-pasal kan? So, sebab tu saya cakap kat student saya, bila you nak cakap English tu, you kena pilih tempat mana you nak cakap bahasa Inggeris tu. Right? So, macam saya sendiri, kalau saya tahu orang tu tak cakap bahasa Inggeris, saya tak adalah cakap bahasa Inggeris. Saya cakap je bahasa Melayu. Sebab memang boleh cakap Melayu. Cakap je lah bahasa Melayu kan? Tapi kalau memang environment tu is in English, so saya cakaplah bahasa Inggeris. So applying to your situation, kalau macam family you tak cakap bahasa Inggeris, tiba-tiba you nak cakap bahasa Inggeris kan, mestilah orang cakap you poyo. Betul. So in a way, betul lah tu. So solution mungkin kena cari environment baru. So circle baru. So circle yang you tahu, kalau you cakap bahasa Inggeris, dia tak cakap you poyo, dia tak judge you apa semua. Tapi apa nak buat dengan yang circle sekarang? Maintain lah. Sebab circle ni memang you punya life. Kawan sekolah, parents you takkanlah, diorang tak nak cakap bahasa Inggeris, I cari parents lain lah, tak boleh. Diorang still parents you kan. So macam tu lah, you just change your environment. Dia macam mana? Macam kalau you nak main golf lah kan. You nak main golf, takkanlah you nak paksa circle you yang just because dia kawan, dia wajib main golf dengan you. Taklah, you cari. Kau main futsal. Futsal kan. Tiba-tiba ajak main golf lah. Paksa. Kan? So kalau diorang tak main golf, you kenalah cari circle main golf macam tu. So sama juga dengan bahasa Inggeris. Kalau circle you tak cakap bahasa Inggeris, janganlah nak macam paksa diorang accept you untuk cakap bahasa Inggeris. You pergi dengan circle yang cakap bahasa Inggeris. Macam tu. And just for your info, circle-circle tu ada di Bricken. Betul. Sebab di Bricken ni kita mengumpulkan orang-orang yang dia nak improve bahasa Inggeris. Dan dalam kita punya environment ni kita terapkan supaya jangan ada jangan judge lah. Jangan ada judgement. Kalau orang salah cakap pun is okay. Tak ada masalah. Grammar you salah ke tak ada masalah. So itu hanya di Bricken. Di rumah korang tak tahu lah macam mana. Okay. Alright. Kenapa patut pilih Bricken English? Apa yang buat Bricken ni lain daripada yang lain? Okay. So ada banyak sebab lah. One of it, korang boleh tengok sendiri kita punya testimoni. Kita ada banyak testimoni yang legit, yang solid. Right, so kita ada testimoni contohnya doctors yang tak boleh nak sebut. Kena dia bukan apa tau korang. Dia memang kita dah banyak kali sebenarnya share testimoni daripada students kita. Tapi baru je nak viral, students kita call team kita, tolonglah bawa turun posting tu. So macam aduh. Which is okay, kita faham. Kita memang faham, on our side kita faham. Tapi orang yang tak tahu, diorang tak faham. Diorang akan cakap, kalau cakap boleh lah, siapa-siapa je boleh cakap. Tak masalahnya, kita ada testimoni nak share. Tapi students kita tak nak orang tahu yang diorang belajar bahasa Inggeris. I think you guys can understand, right? Dia macam satu stigma lah orang Melayu kan. Kita faham. Kalau cakap, I masuk kelas bahasa Inggeris, macam tak best. So korang kena faham tu, bukan kita tak ada testimoni, ada. Cuma students kita tak nak orang tahu yang diorang join kelas English. But having said that, kita still ada juga testimonies lain yang students kita benarkan. So for those of you who are watching, thank you so much. Kita appreciate sebab kita tahu bukan mudah nak buat benda tu.
So korang boleh tengok sendiri kita punya website bricken.com.my kat bahagian testimonies. Kita ada doctors, kita ada kalau TS tu maksudnya apa? I think it's technical specialist. I think dia TS, dalam engineering lah. Engineering. Engineering. Dia macam I guess lah, dia macam IR ke maybe. Something like that. So diorang ni share baru beberapa sesi. Diorang terus boleh present dalam bahasa Inggeris, fully in English. Okay, so for example kita ada seorang ni lepas join kita punya program, dia doktor lah. So selama ni dia memang buat presentation dalam bahasa Melayu. Dia doktor MOH lah. Okay. And then lepas dia join, for the first time in her life, dia buat presentation dalam bahasa Inggeris di negara luar. Wow. Okay. And first time buat presentation in English and dapat best presenter. Wow, can you imagine? Yeah. Right? Kat pentas international. Yeah. Right? So ni one of our testimonies. Satu lagi sama juga dia buat speech in international medical punya conference for the first time. Lepas tu bernama pula call dia buat interview fully in English. Right? So ni semua bukan kita ambil masa 12 tahun ke untuk boleh bercakap. Tak, 12 sesi sahaja. So that's why you should join Bricken. Itu satu. Tengok saja testimoni so you boleh faham. Okay. Satu lagi kita punya teknik. Kita sangat tekankan kepada you buat, you belajar terus boleh buat. Belajar terus boleh buat. Bukan macam teori sepanjang-panjang, tak. You know, kita just tell you what to do, you do it and then you terus boleh apply kat workplace. So it's very practical. Okay, very good. Okay, so since this is the first podcast, so kita memang tak berapa panjang lah, tapi it's okay. Okay, so kita dah sampai ke our kata closing part lah. Okay, so closing part ni kita nak tanya Yasmin punya sendiri pengalaman. Okay, pengalaman sepanjang mengajar bahasa Inggeris ni. Yasmin dah mengajar daripada 2000, sebenarnya dah lama tapi cuma officially with Bricken since sebenarnya daripada sebelum ni pun dah 2015 2016 kan. Okay, so sampailah hari ni kita dah ada lebih 25,000 orang yang dah pernah sign up for our program free atau yang berbayar. Okay, so sepanjang mengajar English ni apa pengalaman atau insiden yang paling mencabar, yang paling menggugat jiwa yang pernah terjadi, yang rasa macam dia mesti ada, every profession mesti ada. Yalah, kita deal dengan manusia. Kita mengajar ni manusia ni bukan budak-budak pula, orang dewasa. Lepas tu pelbagai peringkat, pelbagai pangkat. Ada pula yang dia macam, ada yang macam kita panggil student daripada syurga. Betul. Ikut je cakap. Suruh buat. Nampak result. Tak tanya banyak. Tapi ada juga kita punya student daripada dia mencabar sikit lah, challenging sikit. So what was the most challenging situation you have been through? And apa yang paling mencabar? Mungkin ada rasa macam okay lah, refund je lah orang ni macam tu. Okay. Macam tu. Macam mana nak cakap Ada yang mencabar, tapi to me I would say I could still manage. Okay. Yeah, because maybe I like challenges. Okay. Yeah, so adalah sometimes kita rasa macam kecewa dengan diorang punya comments, especially if I feel like the comments are unfair. So for example, ada satu insiden ni, saya dah mengajar kita dah mengajar apa yang perlu diajar. And then student ni, baru je saya habis ajar, student ni masuk kelas. Masuk lambat lah ni? Masuk lambat. And then dia cakap, I joined this class because I want to know how to do presentations. Yeah. So I expect that you teach me this. Lepas tu saya macam, kita baru je ajar tadi. Dia pula masuk lambat, lepas tu dia komen macam ni kan. Ada juga some students baru-baru ni pun cakap macam tu. Dia kata before you ask students to pronounce words, you should teach pronunciation. So I macam padahal baru aja. Baru je ajar tadi kan. So maknanya students ni diorang bukan 100% kat dalam kelas. Kita kata contoh kita kata pukul 8.30 kena be in class, dia masuk pukul 10. Memang tak lah. Sebab cara kita ajar kejap, lepas tu kita
tunjuk macam nak buat, and then kita suruh you buat. Kita memang takkan suruh you buat tak pasal-pasal, tak. Betul. Kita akan guide you dulu, tu cara kita. So tu antara benda yang maybe challenging, but still boleh manage lah. Still boleh manage ya. Okay, so itulah sebab Yasmin ni seorang yang penyabar. Saya sendiri pun saya baca komen-komen, saya tengok review-review klien-klien kita yang tak berpuas hati. Bukan tak berpuas hati sebab apa. Macam Yasmin cakap lah, it's unfair punya komen. Unfair punya criticism. Because on our part, kita dah deliver apa yang kita perlu deliver. Tapi it's on the students punya part. Kan? Contoh macam kalau you tak datang kelas, apa yang you boleh buat? Sebab nak kata tak ajar, dah ajar. So it's on the students punya part lah. So sebenarnya mana-mana pun you dekat universiti ke, you kat sekolah ke, of course to achieve something, nak jadi berjaya, nak faham semua benda tu, you kenalah be in present dalam kelas tu kan. Kena be in the class, datang awal. Sebab tu kita cakap kita ada juga student-student daripada syurga. Betul. Memang datang awal, in fact setengah jam awal dah masuk, lepas tu dalam kelas kita cakap A, dia buat A, cakap B, dia buat B kan. Betul. And memang Alhamdulillah memang nampak result. Kalau you ikut apa yang kita ajar you, insya-Allah dapat result. So kalau korang teringin nak join Bricken or even other centers as well, korang kena set mindset to be student dari syurga. Sebab kalau you dah buat semua yang disuruh, you dah committed tapi still tak ada result, barulah fair you punya criticism tu. Tapi ni you criticize benda yang tak ada pun sebenarnya. You cakap sepatutnya you ajar, tak masalahnya dah ajar. So you nak criticize boleh, tapi benda yang legit lah, bukan benda yang sebenarnya salah you. Macam tu lah basically kan. So on our part, kita punya side memang kita dah deliver, kita put 110% commitment whenever someone engage or join our program. Betul. Sekarang ni on your part, okay, you boleh deliver tak 100%? Itu saja. Alright. So itu the last question, tapi sebenarnya banyak lagi. Mungkin lepas ni kalau ada demand or if you guys rasa enjoy dengan our podcast, you guys ada soalan-soalan lagi, boleh share, boleh komen maybe, tapi komen tu agak-agak lah sikit. Okay. So kita akan share dalam kita punya next podcast. So before kita tutup, ada tak Yasmin nak tambah apa-apa? Tambah perasa sikit. If you have the chance, not if you have the chance, I hope after this you join lah our program, number one. Number two, for starters, just add our Bricken podcast to your list and listen to us every day. Just follow our social media je. Dari situ pun kita ada share tips-tips daripada kelas, soalan-soalan orang kita jawab. Lepas tu mungkin you kan nak start kan, tukar mindset, nak open to new circle. So nak tengok media-media, nak consume media-media in English, boleh start dengan Bricken. InsyaAllah. Alright, okay. So thank you so much guys. Thank you so much Yasmin. Thank you so much. Okay, this is our first podcast. InsyaAllah after this kita akan ada guest-guest, mungkin VVIPs to join us. Coming soon, insyaAllah. Coming soon, okay. So jangan lupa follow kita, jangan lupa share, and we'll see you in another podcast. Assalamualaikum. So bercakap bahasa Inggeris dalam masa yang singkat. Okay, dengan saya, patutnya start dengan introduction dulu kan? Itulah pasal. Okay, dulu sekali. Okay.